apakah yang kita, bila kita buat, kita rasa benda tu dah baik dah, rupanya kita boleh dosa. Sepanjang alunan tu kita berdosa, kita rasa dah habis bagus dah ni, tapi boleh dosa pula rupanya. Dengarkan, apakah hukumnya? Makruh kita pasang orang baca Quran, lepas tu kita tak pergi dengar dia. Tak, kita pasang bukan untuk kita, untuk orang suruh dengar. Baru boleh. Kita pasang supaya orang dengar. Kita ada kerja, boleh. Tak, kita pasang tu untuk kita saja, lepas tu kita tak dengar ke dia. Makruh. Tak. Pasang selawat. Quran ustaz, Quran pun jangan pasang kalau kedai makan, kerana tidak menghormati Quran. Quran bila dipasang wajib diam dan wajib hormat. Tak boleh kawan tu duduk goreng, kawan ni duduk ni, kawan duduk bersembang dalam kedai. Bukan adabnya. Ulama ajak. Quran, maka dengarkanlah ia dan diam. Moga-moga kamu mendapat rahmat. Tengok Allah kata, dengar dan diam. Jadi tak wajarlah kalau kita pasang, lepas tu kita bersembang ke, kita main, atau kita pasang dekat tempat-tempat awam yang biasanya orang duk bersembang, ataupun orang duk berjual beli, atau orang duk buat macam-macam aktiviti lain. Maksudnya orang sibuk daripada nak mendengar Al-Quran. Itu seperti tidak menghormati Al-Quran walaupun niat kita baik. Jadi dapat pelajaran kat situ. Baru kita tahu kan. Jadi kawan-kawan, pesan-pesan dah kita. Kalau nak buka dalam majlis apa-apa, bukalah selawat, bukalah ceramah ke, buka kasidah ke, buka apa gurindam-gurindam Islamik ke. Dia macam ni saudara. Guru kelas tengah bercakap, kita bercakap pula. Agak-agak cikgu tu suka. Itu level cikgu dan anak murid. Bos pula dalam tempat kerja kita. Bos tengah buat meeting, kita duduk gelak-gelak bercakap, bersembang, ketawa-ketawa kat belakang. Bos kita suka tak? Tak suka. Kita naik lagi tinggi dalam peringkat negara, menteri ataupun raja. Mesyuarat raja-raja, kita ada dekat belakang gelak-gelak. Raja tengah bertitah, yang dekat dalam parlimen tu jadi macam monyet. Pumpam-pumpam ketuk meja apa semua agak-agak. Ini raja kepada raja, kerajaan kepada segala kerajaan. Ya, alam ini, langit dan bumi semuanya di bawah naungan Allah. Quran tu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Jadi secara logik akal ni, walaupun kau tak faham satu ayat pun, bila kalam Allah berkata-kata dalam tu, tambah lagi kau cerita pasal dunia tahan lagi, ini cerita pasal maksiat mana ada. Gelak ketawanya, huha-huha keletung kelentang dekat dapur semua. Quran berjalan. Quran tu Allah turun untuk ambil iktibar, untuk pedoman hidup kita. Jadi Quran ni bukan majalah hujang, bukan baca berita buletin TV3. Bukan menyanyi, bukan hiburan. Quran. Jadi tinggilah, letakkanlah tempatnya setinggi yang boleh. Hormat. Okey, dapat setakat tu. Satu lagi. Ya, kalau ada hantu jin ke apa semua, jangan duk buat tunjuk Yasin kat macam ni. Ada rasa macam ada hantu apa dekat bilik, dekat kampung, dekat rumah. Buka ayat Quran. Ada jenazah, ada orang yang sakaratul maut, orang yang sakit yang dah tak dapat diubat, buka Quran, kau bercakap, bersembang. Duk throwback tu, throwback ni. Yang sebenar-benarnya, yang membuatkan syaitan hantu iblis ni takut, bukannya kau buka tu, dia boleh copy baca sekali, sama-sama. Amalan dalam diri tu, kau tu sendiri yang mengeluarkan kata-kata, kau sendiri menadah, buka Quran, buka kitab, kau sendiri yang mengamalkannya, membaca dekat tepi telinga orang yang sakit, kau sendiri yang daripada diri kau sendiri, bukan kau buka 24 jam dengar dekat telinga orang yang sakit. Faham tak? Ini pun ramai sangat majoriti orang kita tak faham. Benda pendinding diri ni daripada kau baca walaupun tergagap-gagap berbanding dengan alunan yang dekat dalam CD ke, kaset ke, dalam audio ke, MP3 ke, yang tak imam syekh-syekh besar apa, lagi bagus kau yang merangkak tapi kau amalkan dalam diri tu. Benda tu yang buat hantu iblis ni takut. Bukannya ada nampak Quran kau buat macam orang putih tu, tunjuk macam tu. Yasin tu kau buat macam tu, letak tepi bantal, letak bawah dashboard. Nampak hantu je tunjuk Yasin. Tak ada bakarnya, filem je lah. Tak terbakarnya. Dia tahu pada kau lagi, dia tahu maksud apa semua, dan awal penciptaan tu pun dia dulu pada kau. Berbilion tahun sebelum kau wujud kat muka bumi ni, dia dah boleh baca sampai habis. Kau tu diri kau tu sendiri Allah turun kat tu suruh kau yang beramal, bukannya kau buka radio apa semua, tapi sekurang-kurangnya buka lah juga. Tapi yang sebaik-baiknya kau sendiri yang amalkan. Tu point aku kat sini. Faham tak? Bukan kau buka, lepas tu kau pun berborak, jenazah dekat atas, buka kaset, buka apa audio, kau pun buka kat bawah, pumpam apa semua. Sepatutnya kau duduk bersila kat situ, kau yang buka Quran, kau yang buka mengaji apa semua, selawat apa semua, diri kau tu sendiri. Faham tak? Kadang-kadang kita ni tahu tapi jadi takut, sangat setakut-takutnya bila main hantu iblis ni. Sebab apa? Sebab amalan tu. Bila amalan diri kau kosong, kau belajarlah, menuntutlah ilmu macam mana banyak pun untuk guru, dia takkan jadi apa. Bila sampai masanya nanti kau ibarat macam tak pernah tahu langsung. Bila dah diuji nanti baru kau takkan hilang. Apa yang ilmu tu hilang. Ilmu ni untuk beramal, bukan ilmu ni untuk dibanggakan, untuk ditampal, untuk diletak dekat belakang rak, bagi mainan untuk labah-labah, cicak apa segala dalam tu. Okey, dapat setakat tu, dapat pelajaran setakat tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat bersahur.